sekarang kita nak pergi ke Futian Railway Station untuk naik train pergi Okay, kalau korang tak faham, sebenarnya kita sekarang dekat Shenzhen. Kita landing kat Shenzhen, China. Sebab tiket kat Shenzhen murah daripada landing kat Hong Kong. So sekarang ni daripada Shenzhen kita nak pergi ke Hong Kong. So first kali kita akan naik Didi pergi ke Futian Railway Station. Ni tak ada benda baru ke, first time aku tak pernah nampak dekat Jepun ke kat Korea. Macam dia ada lane-lane tau untuk korang tunggu Didi. Ada satu kalau nombor plate something ada lane ni, something ada lane ni. So, tak tahu kenapa macam ni kan. So tak tahu kenapa dia buat macam ni. So kalau korang tahu, boleh tak korang komen kat bawah. So kita disambut dengan Didi yang pakai EV lah. Dah macam biasalah, driver Cina ni acah-acah faham bahasa Melayu kan. Try juga nak borak dengan kita orang kan. Ramah sangat. So layan je lah. So ni dah sampai ke Futian Railway Station. Rasanya tiket pun tak mahal, dalam RM60, $120 something dekat kita beli kat trip.com. Pasport je. Okay, now we are going to Hong Kong. So kita naik train. So daripada Shenzhen ni nak ke Hong Kong naik train ni tak sampai 10 minit pun. And then kalau korang naik train tu, kalau korang tengok tingkap tak ada view pun, hitam memanjang. Kereta api dia agak luas macam ETS lah. Ingatkan dia macam apa, ETS, bukan sorry ETS, ERL yang daripada KLIA ke KL Central kan. Tapi bukan lah, dia macam ETS lah, atau agak luas kompartmen dia. Macam tu tadi saya cakap lah, kat tingkap hitam ni, maksudnya tak ada view pun. Sebab mungkin train ni bawah tanah kan. And then now dah sampai ke Hong Kong. Okay, so walaupun Hong Kong ni bawah China, tapi kalau korang merentas dua zon ni, still korang kena check immigration. Ibarat macam kita orang Semenanjung nak pergi Sarawak lah, ada kena bawa pasport kan, macam tu lah. Tapi diorang lagi strict. Dia macam, memang macam merentas negara lah. So kita nak naik, nak letak barang beg tu dekat Tsim Sha Tsui kita punya hotel kan. Itu dekat sekarang kat mana? Sini. Oh, letak dia. Nampak macam kecil kan? Dia nak pergi, ada lain-lain kan. We're now at Hong Kong, babe. Tadi dia kata tak rakam, so kena tutup lah. Okay, so the reason why Macau dengan Hong Kong dia macam di bawah SAR ataupun Special Administrative Region adalah sebab diorang punya sistem pemerintahan lain. Okay, sebab China kan dia macam komunis, tapi diorang ni macam the way of capitalist. So agak lain lah. On the way ke Tsim Sha Tsui, tempat kita ada hotel. So mari mengamati art-art iklan kat sini. So macam tadi nak senang faham kan, macam komunis punya ideologi, kau tak boleh nak berjudi tau. So one thing yang aku baru tahu, dekat China judi atau dia bukan macam kasino adalah illegal tau. So macam bila kita ada dua polisi, macam kat Macau dia macam kapitalis, so korang boleh buat kasino lah kat situ. It's not travel if you not get lost. So maksudnya macam kau kat Hong Kong ni, dia ada satu polisi dia. So kau tak terikat dengan polisi China lah. Macam Macau, dia boleh buka kasino sebab dia tak terikat dengan polisi China. Tapi benda-benda lain adalah boleh ikut lah. So itu lah Tsim Sha Tsui. Kuasa panas tu. So ni lah daily life commute kat Hong Kong. So awal-awal kita dah disambut dengan LRT yang pack dekat Hong Kong ni. Satu stesen ni kan? Tsim Sha Tsui. Ni tak nampak ni. Kita sepi sikit lah.
ada banyak ruang kosong depan ni. Sekejap je lah biasa. Izinkan saya meludahkan fakta. Okay, so fun fact, Hong Kong ni sebenarnya sebelum ni adalah jajahan British selama beberapa abad. Kalau kau tahu Ip Man tu kan, dia dijajah oleh British. So dia ditadbir oleh British selama beberapa tahun, until 90-an. Dia diserahkan semula kepada China dengan satu syarat, which is korang kena admit lah, which is Hong Kong ni ada different policy. So macam tu lah, jadi standard one country two policy. Berapa kilo dah bag tu? Dang. So sinilah area Tsim Sha Tsui atau Sim Sa Tsui. So area ni bagus lah strategik untuk korang pilih hotel, sebab dia macam dekat dengan semua benda, dekat dengan makanan halal, dia dekat dengan Masjid Kowloon. So sekarang ni nak letak barang, nak berat ni kat hostel. Kita jalan, okay. This is Hong Kong style bro, macam apartment je, sidai-sidai luar. Macam kedai-kedai dekat tepi jalan, tapi atas ni dah macam kenanga. Kenanga tu? Tak, ni hotel ke apa? Macam buru-buru sebelah sana, sebelah sana. Kowloon style. We at Kowloon bro. Macam filem Hong Kong. So kalau nak tengok aku gaduh-gaduh kat sini, jom. So tu Masjid Kowloon ni. Ini je tu. So dah lapar, dah letak barang kat hotel. So sekarang masa untuk mencari makan, perut pun sudah lapar. Fakta menarik lagi, dekat Hong Kong ni ada sebanyak 4% populasi Islam di Hong Kong, lebih kurang 800,000. Dan termasuklah warga-warga negara lain lah, contoh Indonesia ke, Pakistan ke, yang kerja dekat sini, menyumbang pada statistik tersebut juga. Ya, masih belum. Sha Tsui. Sebelahnya terus ada masjid. So kalau kau pergi Hong Kong, is the best decision for you to book area Sim Sha Tsui. And bestnya dekat area Kowloon, kat area Tsim Sha Tsui ni, korang kalau masih boleh cakap Melayu lah, sebab ada orang Indonesia sini, so boleh faham lah. A1 atasnya A1 1 kilometer kah? 1 kilometer, 2 kilometer kah? Lumayan jauh lah. Enggak ada 1 kilo. 0.5. Sebelahnya kantor polisi gitu. Oh, kantor polisi. Sini. Itu ada KFC halal juga. Jalan oh, ini KFC lurus. halal. Jalan ini lurus. KFC halal lurus. Ya, ada. Situ. Cari ada mie laksa. mie laksa. Halal itu. Oke, makasih ya. Tapi ada belakang sini halal semua. Masjid belakang. Terus ada tangan kiri ini bukan sebelah ada parkiran mobil. Nah itu nanti ada tangga turun paling bawah. Bawah ya? Iya, paling bawah. Iya, sebelahnya parkiran masuknya. Nggak tahu. Penaneng gini ngomong laksa. Laksa. Kalau restoran bisa. Iya, di sana. Kalau di sini cuma toko-toko ini sebenarnya sini masuk situ juga ada gede-gede, tapi itu bukan halal, itu punya orang tua.
Jadi kita nggak berani rekomendasikan. Kalau sini ada mie namanya lupa ulas lang suamin atau apa, ada labelnya halal, KFC juga ada. Oke. Makasih ya Kak. Sama. Ni makan. So guys, aman guys, diorang boleh cakap at least Indonesia guys. Tak payah, pening-pening lah guys. So sebab ramai orang Indonesia kat sini, so kau jangan risau lah kalau korang nak cakap Melayu ke apa, dan korang tak boleh cakap Cina ke. Kat sini banyak orang Indonesia untuk korang cakap borak atau tepi jalan ni pun ada tengah borak-borak ni. Pakai benda ini. Atas ni apa lah? Taman apa lah? Sekarang ni dah lapar sangat guys, so tak boleh fikir lah mana nak pergi ke apa. Yang fikir sekarang nak makan je, nak melantak je, nak isi perut ni. So sekarang ni katanya nak mencari KFC Jordan. Bukan KFC kat Jordan, nama tempat tu Jordan. KFC halal kat Hong Kong ni. Okay guys, sekarang ni for breakfast kita nak makan KFC. KFC dekat Hong Kong ni satu-satunya yang halal dekat dengan Kowloon Mall. So kita tengoklah apa menu yang ada dekat sini, menu untuk KFC halal kan. Macam lain sikit lah menu dekat KFC macam. Okay, fun fact lagi, KFC dekat Hong Kong ni antara restoran yang paling murah lah compare tu kalau kau makan tempat-tempat lain untuk halal kan. RM12. Tengok apa dia. Sayur tak ada. Sos pun dia bagi sikit-sikit je. That's Hong Kong for you. Kat atas ni mongkok macam bel mongkok Tu lah, aku macam luar ni banyak. Aku dengar mongkok ni macam banyak tempat shopping. So kalau kat Malaysia dia macam tersinggung. Kat sini korang kena pakai Octopus. Lepas tu korang kena install app Octopus for Traveller. Lepas tu korang top up duit korang kat situ. Macam aku pakai Wise. Lepas tu top up lah ke dalam Octopus tu. And then korang swipe lah every time kau pakai kat Subway. And then macam-macam lagi Octopus boleh pakai. Kadang-kadang kau boleh kat kedai runcit. Kadang-kadang kau boleh beli vending machine pakai Octopus tu. So mudah lah. Keluar je daripada Subway tu barai mat. Tak tahu kenapa hari ni panas gila. And then dah mulalah terdetik penyesalan aku datang Hong Kong pada bulan ni, which is aku tak tahu pula musim bunga diorang sangat panas macam kat Malaysia saya. Aku kan musim bunga diorang sejuk-sejuk lagi, nyaman-nyaman lagi. Tapi ni panas berkicap macam kat Malaysia siap. So kadang aku terfikir ke, adakah Hong Kong ni dia masih termasuk dalam garisan khatulistiwa. So tapi bila aku baca dia masih ada 4 musim. Dia tak ada macam cuma dia orang mungkin sebab dekat tengah-tengah. So walaupun dia ada 4 musim, dia orang kalau ada winter pun dia orang tak ada salji. So bila dia orang panas pun panas macam Malaysia agak. So Nanyang Garden ni antara attraction yang famous jugalah. And then dia free. So kalau korang pergi sini, ni dekat Nanyang Garden and then Chunlin kan, nursery. Kat sini dia orang tak ada kena kebayaran. So korang boleh jalan-jalan for free lah. Tapi itulah mat, masa ni panas gila. Aku dah tak ada mood lah nak berjalan, nak ambil gambar, nak buat video kan. Sepatutnya main attraction dia dekat situ, jambatan tu.
So main attraction dekat Nanyang Garden pun dah tutup. So kita orang lepak lah kat satu bilik ni, ada batu ni, tak tahulah apa benda batu ni kan. Tapi yang penting dekat sini sejuk, ada aircon. So tak apalah, layan je lah batu. Janji sejuk, janji bukan CEO batu. Agak berat sebenarnya untuk kita keluar daripada bilik aircon tu, tapi benda dah bayar mahal kan sampai ke sini kan. So nak tak nak kita kena jalan juga, manfaatkan masih ada. So next kita nak pergi ke berdekatan juga, kita nak cari jalan keluar pergi ke Chin Lin Nursery. So Chin Lin Nursery tu dia macam temple juga, tapi dia macam ada vibe-vibe apa, alah cerita apa tu yang Ayu berlakon tu, lupa lah. Bukan Moon Embrace the Sun, ada lagi ada, oh Scarlet Heart, Scarlet Heart. Dia macam vibe-vibe macam tu lah kalau korang gambar kat tengah-tengah tu. Korang nampak tak betapa teriknya matahari tu. So macam aku pun tak ada mood tu nak pergi tengah-tengah tu, nak buat video, nak ambil gambar. So lain je lah apa yang aku sempat ambil tu korang. So masa kita sampai ni hari Ahad. So ni kira macam weekend lah kan. So korang tengok lah, ramai orang duduk dekat tepi-tepi ni, pasang kemah, enjoy diorang punya weekend. So ni aktiviti-aktiviti diorang pada hari Minggu lah, mengeratkan silaturahim bersama kawan-kawan, piknik dekat bawah Haji Jambat. So style lah, ni first time lah nampak. Dekat je. Ni mall yang KU ke apa tu Ni mall yang dekat itinerary KU ke apa tu? Berat. So dah sampai dekat area K11 UC, which is dia sebelah je dengan Victoria Harbour ataupun Avenue of All Star. So dalam ni nampak lah mall ni macam agak premium untuk bangsawan-bangsawan di Hong Kong. So macam dalam ni cantik lah macam ni, hiasan-hiasan ni kan. So fun fact juga untuk orang pengetahuan korang semua, Hong Kong adalah antara tempat kota di mana ada banyak bilioner di dunia. Antara bilioner yang terbanyak dekat dunia lah. Atau tahu lah, kota atau dikira negara yang ada banyak bilioner di dunia. So across kota, so banyak bilioner duduk kat sini. So macam mungkin di sini lah mall-mall bangsawan di mana bilioner nak akan shopping kan. So orang yang bukan bangsawan ni just tengok lah. Wah,
Patut aku dari tadi bau laut tau. So kalau Hong Kong ni lah macam tempat ikonik, paling ikonik lah kalau kat Hong Kong. Maksud kalau kau sampai Hong Kong macam ini lah bukti kau orang sampai Hong Kong. Sebab macam mana-mana pun kalau aku tengok variety show macam Running Man pun lah, memang kat tempat ni ada lah. And then banyak gambar-gambar kat sini kan. And then vibe-vibe kau keluar daripada pintu tadi pun, dia macam aku mengingatkan aku keluar daripada pintu pergi ke Marina Bay kat Singapore. Vibe-vibe lebih kurang. And then dia ada lagi satu vibe macam korang duduk dekat Butterworth. Kau tengok daripada tepi-tepi tu kan, macam kau tengok Komta of Penang daripada kau tengok Pulau Penang daripada side Butterworth. Macam tu juga lah vibe kat sini. Dan kadang-kadang aku dapat rasakan, which is Hong Kong ni ada vibe Penang tau. So kadang-kadang aku rasa macam Penang ni dia macam meniru macam mana Hong Kong dibina ke atau apa. So macam aku rasa Penang ada vision nak ke arah macam Hong Kong lah punya style. So ni Masjid Kowloon. So kita orang solat kejap kat sini. Sementara nak pergi ke next destination. Kita tengah tunggu perempuan bersiap sebenarnya, bagi diorang mandi dulu apa semua. Dan kita jalan-jalan dulu dekat Kowloon Park ni. Bro, korang buat kasut ke? Oh, kasut jogging. Duk kan orang suka kata Meledes kan. Kita mendunia. Sebab tu lah orang kata Indonesia mana-mana ada. Tengok negara dia pun berapa juta orang ni. Lepas ni dah tak boleh kata Meledes lah. Ni macam murah je vending machine. Mahal juga. Boleh kita kawan lagi. Tapi dekat dalam Kuala Lumpur ada satu benda macam ni lah. Saya tak tahu dia ni apa. Kuala Lumpur ni macam tak ada apa sangat pun. Dia macam apa taman KLCC je yang korang jogging-jogging tu kan. So sekarang ni kita mencari tempat untuk dinner. Tapi masalahnya bila kita sampai ke tempat dinner tu tak ada tempat duduk. So terpaksa lah kita tapau je. And then kita cari tempat lain untuk kita makan. So alang-alang tu macam kita dah lalu tempat souvenir tu, alang-alang kita orang beli je lah apa souvenir kat sini kan. Ada ke? Ada kat sini diorang bagi harga awal-awal harga mahal. So korang kena macam tawar-menawar sikit lah supaya dapat harga yang murah. Actually kat Hong Kong ni semua benda mahal lah, tak ada benda murah. Vibe kat sini pun dia macam vibe apa dekat Jalan Alor dekat KL ataupun Jonker Walk kat Melaka. So macam tu lah. Macam area-area ni lah kita orang beli souvenir. So korang tengok-tengok lah, try nego kat situ. Sekarang ni kita dah jalan dari tadi sampai ke tempat untuk Symphony apa tah, Symphony of Light. Actually kita orang expectation kita orang tinggi tau. Mungkin kita kan ada drone terbang ke apa ke kan. Tapi dia just lampu-lampu macam tu, lepas tu lagu-lagu. So tak ada apa yang menarik pun. Dia macam, tapi KLCC pun lagi best. KLCC ni fountain show kan. So ni fountain pun tak ada, just nyanyi-nyanyi. Bukan nyanyi-nyanyi, just dia orang main-main lagu je.
At least kita punya ada fountain show, ada lagu lagi menarik lah. Diorang punya macam boring lah. So setelah hampa after expectation yang tinggi melangit, so kita orang pun nak balik lah. Tapi itu lah, lighting kat sini lawa pula. Macam tapi nice lah kan. So lepas ni kita orang pun nak balik untuk sedia kepada hari esoknya. Where you from? Tak dilayan lah. Syed, tak rakam. Ya, so sekarang dah on the way balik ke hotel. Sebab esok agak pack jadual kita orang. Sebab esok kita orang nak jalan-jalan dekat Pulau Hong Kong, the island tu. So memang pack, so kena fit lah untuk esok. Kita akan pergi ke kedai. Kita pergi ke kedai halal yang seterusnya, which is ni ada tanda halal ni. Hello, welcome. Thank you. Aku tak tahulah untuk korang, tapi memang kat sini tak sedap lah. Memang menyesal lah pergi. Memang dah lah mahal. Tak apa. So now korang on the way ke Bruce Lee. Let's go. Okay, semalam kita memang dah ada kat situ. Tapi macam kalau nak pergi tengok Bruce Lee punya patung tu pun, kalau waktu malam-malam tak cantik nak ambil gambar. So kita orang decide tu pergi balik jalan kaki ke situ. Sebab dekat je hotel kita orang kat dengan Avenue All Star tu, jalan kaki pun boleh. So now kita nak pergi ke Avenue All Star, jalan-jalan tengok handprint, tengok patung-patung Bruce Lee semua tu. Kita nak tengok-tengok art berat lah dekat situ. Yang paling mula tu tak lah. Dia adalah award je, simbol award. Lepas tu dia pakai filem dekat badan dia. Inilah orang kata apa, Oscar Oscar Hong Kong lah. Cantik tak? Oh, tak pakai baju je. Aku tak tahu kenapa biru-biru dekat sini. Laut dia, bukit-bukit dia macam cantik tau masuk dalam DJI Osmo aku. So macam tak tahu kenapa kan.
And the reason kita orang pilih pagi sebab yalah kita orang tak nak pergi sini tengah hari, panas kicap kan. Kat sini macam pagi-pagi okey lagi, boleh tahan lagi, taklah panas sangat. And tak sangka jugalah Michelle Yeoh punya handprint pun ada kat sini. Mungkin sebab dia famous kat Hong Kong kot. Dah. Oh, blogi. Okay, dah jumpa Bruce Lee. Now kita nak pergi ke island pula, dekat Central, sebab kita lepas ni nak pergi sarapan dekat Masjid Ammar. Kita kena sampai Masjid Ammar tu, ialah benda tu buka pukul 10, and then tapi kita memang kena sampai by pukul 10 kan, sebab katanya dumpling tu selalu habis awal. So kita kena cepat, kalau tak dumpling tu habis, and then kita tak boleh rasa lah dumpling halal dekat Masjid Ammar tu. And macam Hong Kong ni lah, kalau kat pulau, sampai pulau tu ni signature dia, which is bus 2 tingkat ni. Lepas tu macam tram lah kan. Tram ni yang tahu ada dekat Turki, kat UK pun ada rasanya. So macam ni antara signature Hong Kong, korang kena naik untuk pusing-pusing kat pulau ni kan. Harga pun murah je, tak ingat $6 ke berapa ke tak. Maksudnya berhenti mana-mana pun $6 tak. Boleh tengok minta. Boleh minta lah. So guys, kalau korang penat dengan hidup ni kan, penat dengan kerja ke, penat dengan apa kan, cuba cari satu masa untuk korang rehat, satu masa cuti, and then korang pergi travel, tengok dunia luar, cuba tengok budaya-budaya orang kat satu tempat lain macam mana. Mungkin ada orang di negara lain yang lagi susah daripada kita sekarang, dan hidup diorang pun lagi susah. Macam kita dapat jalan-jalan kan, diorang hari-hari kena kerja, duduk dekat kedai tu, macam dapat gaji pun lebih, tak boleh tengok dunia luar macam kita sekarang tengok. So somehow ia akan membantulah untuk kita mengubah cara kita atau persepsi kita bila melihat setiap masalah yang berlaku dalam hidup kita. Okay, deep talk sikit lah. Aku pun
tak sangka lah aku macam dalam usia sekarang dah 26 kan, aku kan ada pengalaman-pengalaman macam ni, travel, tengok dunia luar kan. Sebab aku fikir hidup aku ni biasa je. Mungkin ya aku tak ada rezeki, tak ada jodoh, tak nak kahwin awal kan. So just nikmatilah hidup yang macam ni kan, yang masih tenang, simple macam ni. Ya macam siapa je, jujur lah, siapa tak jealous kan tengok macam kawan-kawan baik kita dah kahwin kan. Macam kita macam aku yang single macam tak ada tuju lah hidup aku kan. So macam jujur lah tak rasa macam left out atau insecure kan. Tapi hidup kena teruskan kan. So So nampak buluh-buluh kat bangunan tu. Okay, so kat Hong Kong ni diorang masih pakai buluh-buluh ni sebagai platform untuk diorang bina bangunan lah. Macam kita kan pakai platform yang besi tu kan, pasang-pasang apa tak nama tu lupa lah. Dia ada besi tu. Macam aku dulu ada join Epic Home volunteering buat rumah kan, ada pasang-pasang platform besi tu. Tapi diorang pakai buluh guys, bukan biasa-biasa. Diorang main ikat-ikat buluh tu. Kalau diorang ikat tak kuat, lepas tu buluh semua jatuh, tak tahu cakap lah. So sekarang dah nak sampai Masjid Ammar. So warna hijau belah kiri tu lah, itulah Masjid Ammar. Kita orang sampai sini pukul 9, tapi kantin tu buka pukul 10. So kita orang kena sidai lah kat sini, tunggu dalam sejam juga lah, baru boleh dapat makanan, baru boleh masuk dalam kantin ni. So dia macam kantin dalam masjid lah. So hidup aku kat Hong Kong ni banyak buat sidai-sidai je guys. Pergi mana-mana pun kena sidai je semua benda. Sekali sebab kita tunggu sampai pukul 10, dimsum pun habis. Festival tea. Rasa festival tu dia tak boleh kan. Bantu dah. So try pakai soft ya. Yang balut dia, balut dia. Ada pedas. Tak deep fried. Ayam itu ayam apa? Ni macam udang. Udang kedai roll ni. cendawan. Ayam dengan macam sikit. Ayam. Dia kata ayam tapi rasa macam sikit.
Kan? Kentang kot, luar dia kentang, dalam dia isi kentang tu pun bergedil. Macam bergedil. Tapi rasa sikit. Okay, dah settle makan. So sekarang kita orang pun on the way ke Peak Tram ke Victoria Peak. So dia macam kita pergi ke bukit yang tertinggi dekat Pulau Hong Kong lah. Tu kita tengok pemandangan Hong Kong ni, apa, tengok skyscraper tu kan. So dia agak jauh sikit, dia macam patah balik lah naik tram ni. So dalam berapa 20 minit 30 minit macam tu kot, baru sampai dekat tu Peak Tram tu. Belum sampai lagi, dia sampai kat bangunan macam ada dekat situ area financial institute lah, ada bangunan-bangunan financial kan. So korang sampai situ baru korang jalan kaki dalam 1 kilometer baru sampai ke Peak Tram. Dia apa ni kan? Oh. So kalau korang sampai kat pulau ni, korang akan nampak banyak gila skyscraper. Sebab Hong Kong ni antara bandar dekat dunia yang ada banyak, antara the one that have the highest skyscraper in the world. So lepas tu kalau korang pergi tu memang korang nampak padat dan nampak banyak bangunan lah kat situ. So untuk Peak Tram ni, kalau korang beli kat trip.com, korang akan dapat 2 tau. Maksudnya dia bukan dapat Peak Tram saja, korang akan dapat Ferris wheel. Ferris wheel tu nanti kita akan naik dekat at the end of this vlog. Korang tengok lah. So maksudnya berbaloi jugalah, korang bayar berapa lah, tak ingat lah. Tapi dapat 2 tiket sekaligus kan. So vibe nak naik Peak Tram ni exactly macam naik Peak Tram dekat tu, apa, dekat Bukit Bendera kat Penang. Serius guys. So aku rasa tak tahulah either benda ni siap dulu atau dekat Penang tu siap dulu. So siapa yang ikut siapa tak tahu lah. Tapi pemandangan dia pun lebih kurang je. Tapi mungkin lah sebab Hong Kong ni lagi banyak skyscraper lah, so lagi macam magnificent sikit lah view dia.
biasanya souvenir dekat tempat-tempat turis ni, dekat-dekat travel macam Peak Tram apa semua ni, biasanya tourist trap. Tapi kat sini quite okay lah harga dia. So taklah mahal sangat. I mean, dia mesti mahal, tapi dia harga dia standard macam sama je dekat harga kat luar tu. So kalau kau nak beli kat sini pun okay je. So sekarang kita nak on the way naik ke atas. Nama tempat ke atas ni namanya Sky Terrace. So view dia kat sini bila aku naik escalator kan, dia mengingatkan aku macam masa dekat Shibuya Sky tu. Macam the glasses dia ambil cermin-cermin ni. Bukan cermin, betul lah cermin. Tingkap dia ni kan. Lepas tu naik escalator. Aku rasa kalau malam pun cantik kat ni, macam Shibuya Sky kan. So masa dulu kita orang pergi Shibuya Sky tak dapat pagi. Ni kat sini dekat Hong Kong ni Sky Terrace dapat lah pagi. Okay lah, not bad. So kat Shibuya Sky tak dapat pagi kan. So kat sini dapat pagi kan. Sini dia boleh dah selfie. Cepat. Nak Sky. So settle Shibuya Sky nak tiba-tiba dapat Nur Hidayah pula kan. Okay, lepas daripada Sky Terrace ni kita nak on the way ke Kennedy Town. Kennedy Town tu tempat yang viral tu lah, yang korang pergi dekat apa jaring-jaring tu, lepas tu korang ambil apa gambar-gambar lorong apa, lepas tu ada nampak laut tu kan. Tak apa, nanti aku tunjuk. Kau tunggu. So kepada anak ayah yang menonton vlog ni, pada masa ni ayah masih belum ada girlfriend lagi. Ayah tak jumpa lagi mama kamu. Mama kamu tak sesat ke mana tak. Ayah masih mencari. Ayah sedang berusaha mencari mama kamu tapi masih tak jumpa. Doakan papa. Pada waktu ni mungkin mama kamu sedang bermesra dengan lelaki lain, ataupun tengah lonely juga, tengah tak tahu nak buat apa dengan hidup. So tak apalah, tunggulah. Subway Kennedy Town. Naik atas ada satu court ni, court basketball. Kat situ lah tempat spot yang viral tu, yang orang ambil gambar Kennedy Town daripada pagar. Ni dia, ini yang dicari-cari. Okay, so ni kedua terakhir sebelum kita pergi ke Ferris wheel untuk menutup perjalanan kita orang dekat Hong Kong Island ni. Adalah kita orang nak pergi ke Monster Building. So sekarang ni kita tengah mencari jalan nak pergi ke Monster Building lah. Monster Building tu macam korang memang kena pergi lah kalau korang sampai Hong Kong. Kalau macam korang tak pergi situ kan, dia macam korang tak pergi Hong Kong tu. Dia macam korang tak pergi dekat Victoria Harbour gak. Sebab tu macam signature of Hong Kong kan. Bayangkan korang datang KL tapi korang tak ambil gambar dekat KL Tower. Dia macam tu lah kalau kau tak pergi Monster Building kat Hong Kong ni.
So inilah bangunannya. Dalam ni lah, dalam area bangunan yang kau tengok ni depan ni, dalam ni lah ada master building dia. So memang ni sangat padat. Okey, kalau orang nak tahu, master building ni dia boleh menempatkan sebanyak 10,000 orang dalam satu masa, which is ada dalam 2,000-3,000 rumah. So guys, salah masuk pintu masuk. So first kali kita kena pergi ke depan ni, belok kiri, and then cari 7-Eleven. Kita kena cepat sebab dah nak sunset tau. So nanti kalau lambat, gambar tak cantik sebab tak ada cahaya. Nampak tak guys, betapa committednya aku untuk dapatkan gambar yang lawa dan untuk bagi korang pengalaman tengok je apa tu master building kan. So hargailah effort saya guys dengan subscribe, like and share video ni. Sebab setakat ni saya buat vlog tak dapat profit lagi guys. Saya tak dapat duit pun, tak dapat return of investment pun daripada apa yang saya buat setakat ni. Memang out of passion je. So inilah dia guys, master building. So kita orang ada lagi masa dalam 15 minit je sebelum sunset kan. Tengok ni pun dah suram-suram dah cahaya. Lighting pun dah kurang dah. Janji ada lah guys, daripada tak ada kan. So ni lah. Dah berapa ya? So ni lah waktu malam. Dah gelap, tapi dapatlah ambil gambar masa maghrib-maghrib sikit. Jadi lah daripada tak ada kan. So ni je lah yang ada kat master building. Ada bangunan tinggi. Tu yang padat kita, katanya 10,000 orang kan. Katanya 10,000 orang. Katanya 10,000 orang yang duduk kat sini. Gila, macam tak traffic jam. So tu je lah tu. Oh ya, nak korang tengok screen ni kan. Okay, ada kedai-kedai macam PPR lah. So tu je lah untuk master building. So let's go to the next destination. Bye. So vlog pun dah panjang, dah dekat sejam dah. Korang mesti complain sebab korang kata vlog aku selalu sejam lah, boleh buat Netflix lah. So untuk kali ni Hong Kong terpaksa sebab nak muatkan semua dalam 2 hari banyak sangat tepat. So terpaksa buat panjang macam ni. Kalau tak kena buat banyak gila part-part and then saya tak ada masa nak edit. So terpaksa kat saya buat panjang ni. So sekarang ni kita on the way ke Ferris wheel. Yang terakhir tu malam ni adalah observatory something which is the Ferris wheel lah kau ni. So on the way cari jalan lah ke Ferris wheel tu. Jangan tunggu kat belakang. Aku tak berak, aku tunggu kat depan tu. Orang tu dia tunggu orang. Okay, jalan sikit. Aku sebenarnya tak berapa gemar nak naik Ferris wheel, tapi benda dah bayar kan dalam tiket Peak Tram tu. Tapi it's not a bad idea lah untuk tengok naik Ferris wheel ni malam-malam kan. Sebab bila tengok balik kan, Hong Kong ni malam-malam cantik juga. Lampu-lampu bangunan dia kan, skyscraper dia kan. So naik Ferris wheel ni tengok malam-malam, so I think it's worth it lah. Maksudnya berbaloi lah untuk korang naik benda ni malam-malam. Cantik lah, macam futuristik tau bangunan-bangunan tu.
tengok bangunan tengah-tengah tu. Dia macam bangunan Ilham yang dekat KL tau, yang apa Tun Daim punya bangunan tu. Tapi dia ada line-line tu. Macam KL punya dia tak, line-line dia tak ada warna. Ni ada warna kan. Lepas tu dia ada tiang-tiang dua tu macam PNB punya kan. So style lah. Actually dia more tu bangunan PNB lah kan, daripada bangunan Ilham tu. Sebenarnya cerita dia macam kacukan lah. Masya Allah guys, tengok cantiknya bandar Hong Kong tengah malam. Cantik gila. Okay, dah habis cover apa Hong Kong Island untuk malam ni. Then naik ferry dan kita orang balik ke Tsim Sha Tsui untuk balik ke hotel untuk tidur. Then next day kita nak pergi ke cable car Nong Ping. Kita nak explore Hong Kong belah Nong Ping pula untuk video yang seterusnya. Sebab video ni terlalu panjang, kita orang terpaksa buat part 2. So guys, jangan lupa share, like and subscribe video ni untuk aku dapat sustain buat video-video macam ni, travel dalam video-video akan datang. Sebab macam cakap, aku tak ada buat profit, tak ada return of investment, tak dapat duit pun daripada apa buat ni. Tapi itulah aku minat buat benda ni. And then kalau korang nak memudahkan urusan aku, korang tolong like, share and subscribe. And then kita jumpa lagi di video akan datang. So thank you guys, bye.